kamera, melainkan kalau nak masukkan intro dengan outro. Kalau intro tu kita tengok kamera, okey lah. Sebagai intro kita nak menggunakan apakah konten kita pada episod kali ini. Saya nak menggunakan konten berkaitan dengan tempat menarik di Tanah Merah. So saya jemput, bila saya dah jemput saya punya panel tu Adam. So bila saya nak menggunakan tu saya switch badan. So teruskan sampai habis. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, baru. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tengok benda bersaja. Dia kita cakap based kepada point, not script. Kalau script awak akan jadi tergagap. Kalau ikut point, awak boleh olah, awak boleh goreng. So jangan terikat dengan kamera, santai saja. Sebab macam saya beritahu tadi, macam Cikgu Bai tanya tadi, betul, dia depends kepada setup kita punya podcast dan juga kita punya angle. Tetapi kalaulah saya bercakap sebagai ada intro dan outro, tak sesuai dekat sini. Tapi kalau saya tak bercakap dengan kamera langsung, saya terus bercakap dengan tu, sesuai, boleh digunakan. Kalau tidak nanti saya akan berpusing, tak cantik. Kenapa saya nak berpusing? Takkan saya nak bercakap, saya nak tengok gini. Tak ada. Yang paling senang depan. Tapi kalau saya tak berinteraksi dengan kamera hanya ambil shot saya, tetamu apa semua, so tak ada masalah nak pakai yang selagi dengan saya. Okey, boleh ambil shot sini tepi, sana tu boleh ambil shot tepi. Okey, tak ada masalah. So kena tengok penggunaan. Dia bergantung depends kepada angle kita. Okey. Silakan input tadi.